Okey bos, nak bayar? Okey, hari ini saya akan bawa korang untuk join proses pembelian mainan pada hari inilah. So hari ini saya berada di Depulse Cyberjaya sebab kat sini ada sebuah kedai hobi letak di tingkat 2. Yap, itu dia. Dah sampai pun. Tu yang aku selalu cakap, selalu masuk tempat ni mesti kena racun. Tengok, baru-baru je masuk dah nampak dah ada special offer 35% untuk 30 minute mission ni. SHF Figure Art pun ada 15% dah, bukan main-main. Figure Art Zero 25%. Aku nampak banyak juga pilihan kat sini. Uish, pandai dia orang main sorok-sorok ya. Kat bawah sini korang memang tak nampak tau. Semua ni 50%. Alang-alang saya dah nampak tu 50%, tunggu apa lagi kan? Kita ambil lah 2-3 unit dulu. Hari ni tak sangka banyak sangat offer ya. Jadi saya terpaksa turun kat kereta saya untuk dapatkan troli lah untuk buat shopping pada hari ni ya. Jadi tunggu apa lagi guys? Jom lah. Macam tak cukup bawa je troli ni. Nampaknya aku kena upgrade troli ni lain kali. Yang ni saya belum ada lagi. Yang ni pun saya belum ada lagi ni. Fuh, lama guys. Aku nampak barang rare kat sini. Zanbakuto Ichigo ni. Marshall D. Teach. Yang benda ni susah nak cari guys. Ini lagi rare guys. Ini yang ada metallic finish tu. Untuk hari ni rasanya tak banyak sangat kot. Selalunya kena bawa 2 troli. Nampaknya hari ni 1 troli tu muat lagi guys. Dynamax Band dah ada kat Malaysia ni. Ini aku nak cuba ni. Yeah. Okey bos, nak bayar? Bruh. Alright, misi hari ni dah selesai.